Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Badrul Ikram bin Muhammad Firdus ingin membentangkan sebuah resesi cerpen yang sangat menyentuh hati bertajuk Jalan Pulang Aizat. Cerpen ini mengisahkan tentang Aizat, seorang anak bongsu yang kehilangan ayah akibat kanser limfoma pada usia 5 tahun. Kehilangan itu mencipta kekosongan dalam jiwanya yang akhirnya membawa dia ke jalan yang salah. Walaupun bersekolah di sekolah menengah agama, Aizat terjebak dalam pergaulan yang tidak sihat dan akhirnya digantung sekolah. Namun, yang paling mengesankan ialah bagaimana kasih sayang dan kecekalan seorang ibu, Cikgu Salmah, menjadi tali penyelamat buat Aizat. Beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti berdoa dan terus yakin bahawa hidayah Allah itu luas dan pintu taubat sentiasa terbuka. Unsur dakwah yang diselitkan sangat jelas dan menyentuh hati. Pertama, melalui watak Cikgu Salmah yang menunjukkan nilai ketabahan, sabar dan kebergantungan kepada Allah dalam mendidik anak. Kedua, melalui transformasi Aizat yang mula mendekatkan diri kepada Allah selepas berpindah ke sekolah biasa. Dia mula ke surau, mengulang hafalan, menyertai kelab nasyid dan akhirnya berubah menjadi pelajar cemerlang. Ini menunjukkan bahawa hidayah Allah hadir dalam pelbagai bentuk, melalui ujian, melalui doa seorang ibu dan melalui keinsafan diri sendiri. Cerpen ini juga mengetuk hati pembaca bahawa setiap insan berhak mendapat peluang kedua dan bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia mendidik kita bahawa dalam mendidik anak-anak bukan hanya disiplin dan peraturan yang penting, tapi juga doa, kasih sayang dan bimbingan rohani. Gaya bahasa cerpen ini sangat puitis dan mengalir indah. Penggunaan dialog yang realistik, naratif emosi yang kuat dan latar suasana yang dekat dengan masyarakat kita menjadikan cerpen ini begitu menyentuh. Kesimpulannya, Jalan Pulang Aizat bukan sekadar sebuah kisah remaja yang penuh tersasar, tetapi sebuah kisah harapan, hidayah dan kekuatan doa seorang ibu. Ia sangat sesuai dibacakan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya golongan remaja dan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Moga cerpen ini menjadi pengajaran buat anak-anak yang ingin mengembirakan hati ibu, terutama anak lelaki. Kerana syurga anak lelaki ada di bawah telapak kaki ibunya.